Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just nak unboxing dua Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 24/7 punya, part nombor 27. Untuk korang boleh tengok part 1 sampai part nombor 26, part nombor 26 tu macam biasalah, dia punya link tu semua kat description. Aku ada buat dia punya playlist tu, so korang just perlu tekan kat bawah tu je. Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Staraptor, yang burung ni. Oops, terjatuh pula. So ni adalah packaging Staraptor tu. Macam biasalah, dia punya ada nama Japanese dia kat sini. Lepas tu ada brand dia, brand Takara Tomy. Lepas tu yang ni ada tulisan lah Monster Collection. Lepas tu yang ni adalah Pokemon Staraptor tu, yang burung tu. Yang ni packaging dia lain sikit, dia warna hitam putih. Biasa yang aku unboxing warna biru kan, dengan juga warna kuning-kuning merah macam tu. Tapi yang ni dia punya warna putih hitam kelabu. Tapi ni kira keluaran lama lah juga. Yang sekarang punya semua dah masuk dalam kotak lah. Lepas tu ni belakang dia tak ada apa, setakat ada warning apa benda, caution ni lah. Lepas tu ada tulisan Japanese apa benda semua ni, made in China ni. Lepas tu yang ni aku dapatkan dia dekat Toys R Us. So tanpa buang masa, kita unboxing Pokemon ni. Kita keluarkan dia di dalam packing. So ni Pokemon Staraptor tu, tapi tu Staraptor untuk nama yang English. Nama Japanese dia adalah Mokohawk. So kita tengok kat bahagian muka Staraptor tu. So muka dia macam biasalah, burung kan, ada dia punya beak tu. Tapi yang ni beak ni hujung dia ada warna hitam. Lepas tu bahagian kepala dia, pada aku design dia agak pelik lah. Kau tengok dia punya ni, macam boomerang pun ada juga. Lepas tu kat atas kepala dia ada yang bulu warna putih ni, yang bulat ni. And ada macam dia punya yang apa ni, jambul dia tu lah. Jambul dia yang ujung dia warna merah. Lepas tu kategori Staraptor ni, dia ni adalah Predator Pokemon. Sebab dia ni dah helang kan, helang confirm ada Predator. Nak cari dia punya yang Prey tu. And type dia adalah normal dan flying type. Lepas tu Staraptor ni dekat dia punya badan dia ada bulu-bulu dia. Tapi yang ni paint job dia agak tak berapa nak kemas bahagian sini. Warna kau tengok macam tak berapa nak centerkan dia punya bros ni. Lepas tu kat bahagian badan dia ada lagi belang putih. Dia hitam putih, hitam putih. Tapi ni bukannya warna hitam, ni warna-warna greyish macam tu. Lepas tu Staraptor ni keluar time dekat yang gen keempat, yang Sinnoh region. Staraptor ni kaki dia memang betul-betul nampak macam kaki burung helang. Lepas tu kuku dia warna-warna hitam. Lepas tu belakang kuku dia tak adalah panjang sangat. Lepas tu dia buat kuku lagi panjang kot, sebab dia ni helang kan. Lepas tu dia ni Predator Pokemon, so patut kuku dia lagi panjang kot, sebab dia nak tangkap tu kan. Lepas tu Pokédex entry Staraptor ni nombor dia lah 0398 398. Bahagian kepak dia tak ada design apa, setakat warna kelabu macam tu je. Detail pun kurang. Lepas tu dia buat belang-belang macam kat ekor dia pun cantik juga kan. Tapi kata tengok ekor dia macam ekor Hawkmon pun ada juga kan. Sebab dia ni pun sama je Hawk juga macam Hawkmon. And kat bahagian belakang dia setakat ada tulis Tomy macam tu. Selalu ada nombor-nombor ni, tak ada bulan ke ni tak ori ni. Tapi selalu kan ada yang G22 lah, tier kan, apa benda kan. Tapi ni tulis Tomy je. Lepas tu tepi belah sini dia pun sama. Lepas tu evolution yang Staraptor ni, dia first stage dia adalah Starly. Lepas tu Starly dia berevolve jadi Staravia, yang second stage tu. Yang tu Staravia tu rambut dia macam agak pelik sikit lah tu hujung rambut dia. Lepas tu Staravia tu berevolve, final stage dia jadi Staraptor. Yang ni rambut dia dah jadi macam cantik lah, macam ala-ala macam lelaki macho macam tu lah kira dia. Weakness yang Staraptor ni, dia ni weak dengan yang electric type, ice type dan juga rock type Pokemon. Memang 3 type tu memang senang gila nak kalahkan Staraptor ni. Staraptor ni kira second Pokemon burung yang aku belilah. Yang first aku beli ada yang Rowlet tu. Yang kedua Staraptor ni, sebab aku tak ada lagi Pokemon yang burung ni tau. So inilah first Pokemon yang kita unboxing hari ni, Staraptor. Second Pokemon yang kita unboxing hari ni adalah Shing. Kalau aku salah sebut, sorry, dia macam yang Sping tu, yang kat Mesir tu kan. Tapi yang ni Shing. Packaging dia sama je warna dengan yang Staraptor tu, hitam putih kelabu macam ni. Lepas tu yang Shing ni pun aku beli sama dengan time aku beli yang Staraptor tu kat Toys R Us yang sama dekat Melaka tu kan. So ni packaging dia. Lepas tu ada nama dia dan bahasa Japanese tu. Brand dia brand Takara Tomy. Ada tulis Monster Collection. Lepas tu yang ni Shing tu sumpah comel. Dia ni singa tau, bukan kucing. Lepas tu belakang dia sama je macam Staraptor tu. Ni ada harga dia, and tag dia semua aku dah cut supaya lagi senang nak unboxing. Okay, Shing ni sumpah lagi comel, yang lagi cute. So inilah Pokemon Shing tu, ataupun nama Japanese dia adalah Calling. Antara dua nama dia yang Shing dan Calling ni, aku lebih prefer yang Shing kot, sebab dia macam ala-ala yang Egyptian tu kan, yang apa ni, patung Sphinx tu kan, Sphinx Lepas tu kategori yang Shing ni, dia adalah flat
Flash Pokemon. Maybe sebab dia lari laju and dia electric type. So kalau electric kan kira paling pantas kan. So kita kat bahagian muka dia dulu. Muka dia tak adalah apa detail sangat. Setakat muka tersenyum macam tu. Hidung dia warna merah and ada kuning ni. Kening pun tak ada apa benda. Biji mata dia pun tak ni. Semua warna kuning. Patut kalau biji mata dia warna hitam pun lawa lah juga. Lepas tu kat bahagian telinga dia, dia ada corak macam yang pedang ni. Pedang bentuk bintang ni. Tapi dia macam agak terbalik macam tu. And kat sini ada penjab dia macam tak berapa nak kemas tau. Ada warna hitam tercomot. Tapi tak apalah. Lepas tu kat bawah yang kepala Shing ni ada macam dia punya bulu-bulu ni. Tapi kalau dia buat yang whiskers dia pun lawa juga kan. Dia punya apa tu, misai dia. And kat bahagian kepala dia ada bulu-bulu dia juga sama macam kat bawah ni. Tapi kalau kita tengok betul-betul ni macam tanduk pun ada lah juga kan. Lepas tu type yang Shing ni, dia ni adalah electric type Pokemon. And dia ni keluar time dekat yang gen keempat juga. Sama dengan yang Staraptor tu, yang Sinnoh region. Lepas tu kat bahagian leher yang Shing ni setakat ada bulu-bulu warna hitam macam tu. And kat bahagian kaki dia, dia macam ada pakai gelang kaki tau. Tapi kalau Digimon dia ada gelang-gelang macam ni, dia confirm yang Holy Digimon tau. Tapi yang ni bukan, dia setakat Pokemon biasa je. Lepas tu kat bahagian belakang dia, dia ni macam pakai slow pendek tau yang Shing ni. Macam pelik kan. Lepas tu kaki dia belakang ni semua hitam tau. Tak macam yang depan. Yang depan dia ada gelang-gelang ni. Sebenarnya dia bukan gelang, dia bulu-bulu je. Lepas tu kat bahagian ekor dia pun cantik lah juga. Ekor dia ada bulu-bulu macam ni. Lepas tu panjang. Lepas tu belakang dia ada bentuk bintang ni. Lepas tu kat bahagian kepala dia just ada tulis Tommy macam tu juga. Selalu ada tulis nombor tau. Tapi ni tak ada. Kat bawah ni pun selalu patut ada. Tapi ni tak ada. Lepas tu nombor Pokédex anti yang Shing ni, nombor dia 0403. Nombor 403. And evolution yang Shing ni, dia stage 1 dia adalah Shing yang ni, yang anak singa yang comel ni. Lepas tu dia evolve, second stage dia jadi Luxio. Yang Luxio tu pada aku dah start design dia cantik lah. Daripada yang Shing, dia dah nampak macam matang sikit. Dia punya muka, dia punya ni dah macam more lagi garang lah. Lepas tu yang Luxio tu dia evolve lagi, final stage dia jadi Luxray. Luxray tu pun antara yang favourite Pokemon aku lah. Sebab dia Pokemon yang jenis feline ni, macam kucing-kucing, harimau, singa ni aku suka tau. Lepas tu weakness yang Shing ni, dia weak dengan yang ground type Pokemon. Lepas tu yang Shing punya shiny version, dia lagi cantik tau. Dia warna orange tau, macam singa betul. Yang singa kat dunia nyata ni. Yang dekat Pokemon XYZ tu, Clement, dia ada tangkap juga tau yang Shing. Tapi bukan Shing, time tu dia tangkap yang Luxio. Mula dia kenal yang Shing ni masih kecil tau. Lepas tu dia tertinggal apa benda tu semua kan. Aku tak ingat sangat episod dia. Yang penting memang lepas yang Shing ni dia berevolve jadi Luxio, baru dia tangkap. Dia tertinggal ke apa benda sebab dia kena pergi ke mana. Tak pergi manja siapa benda tau yang tu lah. Tapi lepas dah beberapa episod macam tu, yang Luxio tu dah evolve lah jadi Luxray. Sebab dia dah lawan the training apa benda semua tu kan. So inilah Pokemon yang kita unboxing hari ni, Shing. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Staraptor dan juga Shing. Antara dua ni mana satu favourite korang? Favourite aku adalah yang Shing ni. Antara burung dengan yang singa ni, anak singa ni, confirm kau akan pilih anak singa. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video baru. So kalau kau ada apa-apa idea untuk pakar unboxing pasti kau just 10 komen kat bawah. Lepas tu untuk kau yang belum tengok aku unboxing Pokemon Takara Tomy part 1 sampai part nombor 24 macam biasalah, dia punya link tu semua kat description. Aku ada buat dia punya playlist tu. So kau just perlu tekan kat bawah tu je lah. And macam sebelum ni aku ada juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link ni pun sama, semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.